Assalamualaikum dan selamat petang Dr. Firdaus. Saya Lailati binti Muhammad 2241073 akan mengupas mengenai etika umum sebagai seorang rakyat yang hidup dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Sebagai seorang rakyat yang hidup dalam masyarakat majmuk, saya perlu mengamalkan etika yang menghormati perbezaan budaya, agama dan juga nilai dalam kehidupan seharian saya. Okey, sebagai contoh, saya amat menghormati kepercayaan dan amalan orang lain. Okey, mengamalkan sikap toleransi dan juga saling memahami, berkomunikasi dengan beradab dan juga sopan, menghargai pelbagai budaya. Okey, sebagai contoh, baru-baru ini saya meraihkan Tahun Baru Cina bersama seorang jiran saya. Okey, menyertai juga sedikit perayaan diorang selagi tidak bercanggah dengan agama kita, mengamalkan sikap saling membantu dan bertimbang rasa, menolak sikap perkauman dan juga diskriminasi. Saya tidak mengutarakan isu yang boleh menimbulkan kemarahan ataupun isu antara perkauman lah. Mengupas isu sebagai etika profesional berdasarkan satu bidang kerjaya pilihan. Okey, saya akan menjurus kepada penganalisa sistem. So ada beberapa etika yang perlu diamalkan. Contohnya, saya kena mempunyai kejujuran dan juga integriti yang tinggi, iaitu untuk menghasilkan kod ataupun sistem yang berkualiti tinggi. Saya tidak boleh menyalin sewenang-wenangnya tanpa kebenaran. Okey, mengelakkan juga sebarang bentuk penipuan ataupun plagiarism. Saya perlu menjaga kerahsiaan data dan juga privasi pengguna. Tidak boleh sebarangan berkongsi maklumat sulit pelanggan ataupun data kepada pihak lain tanpa kebenaran. Saya akan sentiasa bersikap profesional dengan baik dan dalam berkomunikasi dan bekerjasama. Okey, mengutamakan kepentingan pengguna dan kualiti produk serta mematuhi piawaian industri peraturan. Okey, itu sahaja kupasan saya pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih.